Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhlak di tempat kerja. Akhlak ni, Imam Ghazali mengatakan bahawa akhlak ni dia adalah merupakan sesuatu keadaan yang tertanam dalam jiwa, yang mana keluar daripadanya bentuk perlakuan ataupun tindakan. Jadi asalnya daripada jiwa kita. Jadi kalau jiwa kita bersih, insya-Allah akan keluar penampilan kita. Apa yang kita buat dari segi perlakuan kita, dari segi cara kita pakai. Jadi semuanya bermula asalnya daripada jiwa. Jadi kalau jiwa kita, jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi makhluk lain, manusia lain akan nampak penzahiran kepada keimanan kita itu. Yang mana dizahirkan iman itu dengan akhlak. Jadi perbuatan kita adalah daripada perbuatan-perbuatan yang mulia. Tindakan-tindakan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi automatik tuan-tuan, kalau iman kukuh dalam jiwa, dia akan zahir dengan mudah di dalam setiap perlakuan kita yang zahir, yang dapat dilihat oleh manusia yang lain. Jadi tuan-tuan, jadi kita ni hendaklah menunjukkan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji dalam segenap kehidupan kita. Akhlak ni mana tuan-tuan? Dari segi perkataan-perkataan kita, dari segi percakapan kita dengan orang, akhlak bagaimana kita melayan orang lain, cara kita bercakap dengan ketua kita, macam mana kita bercakap dengan ketua. Dalam tempat kerja ni tuan-tuan, dia macam kapal, dia mesti ada nakhoda, ada ketua. Jadi ketua ini tuan-tuan, kita ikut. Sebab kalau tidak, organisasi kita, kapal kita tidak dapat berlayar dengan baik. Jadi cara kita bercakap dengan ketua kita. Dan di tempat kerja juga, kita ada pegawai-pegawai yang berada di bawah kita. Jadi cara kita bercakap dengan pegawai-pegawai lain dan juga dengan rakan sekerja kita, cara kita bercakap. Jadi tuan-tuan, di tempat kerja ni kita ada kuasa. Kuasa ini kadang-kadang ada orang tu dia pandai gunakan kuasa, jadi bermakna dia tahu dalam hierarki organisasi dia tu dia berada di mana. Dia ketua kepada siapa. Jadi dia menggunakan sebab dia terpaksa memimpin. Kalau tidak, dia tidak menjadi pemimpin yang baik, jadi organisasi dia akan menjadi gagal. Jadi dia kena jadi pemimpin yang baik. Dia kena pandai mengarah, pandai memimpin dan pandai membina pasukan. Jadi walaupun begitu, dia tidak gila kuasa. Dia walaupun dia pemimpin, tapi dia tak merasakan diri dia tu lebih daripada orang lain. Jadi ada akhlaknya kita kepada pegawai-pegawai di bawah kita. Dan begitu akhlak dengan rakan-rakan sekerja kita. Akhlak dengan rakan sekerja, kita bercakap dengan baik, kita memberikan kerjasama dalam mencapai matlamat organisasi, dan tidak ada dengki-mendengki. Kadang-kadang akhlak yang tak baik ni tuan-tuan, contohnya adalah dengki-mendengki. Kalau dapat lebih sikit, kalau macam ada kawan kita dapat anugerah perkhidmatan cemerlang, alhamdulillah, kita bersyukur. Janganlah antara akhlak yang tak baik, contohlah tuan-tuan, kita mula menyindir, mula mengumpat, mula mengata di belakang. Jadi tuan-tuan, akhlak di tempat kerja ni merupakan cerminan diri kita sebagai seorang Muslim. Cubalah kawal diri kita, tunjukkanlah akhlak yang baik. Yang tadi dalam bentuk percakapan dan juga pergaulan kita dengan orang lain, dengan rakan sekerja, dengan ketua. Dengan ketua ni wajib kita hormat tuan-tuan. Selagi ketua kita tidak menyuruh kita kepada perkara yang pertamanya, jangan suruh kita perkara yang menyalahi hukum syarak. Kalau dia buat benda haram, kita bantah, kita tak buat. Begitu juga kalau ketua kita suruh benda yang menyalahi undang-undang, pun kita tak buat, kita nasihatkan dia. Tapi dalam perkara-perkara yang lain tuan-tuan, wajib kita hormat kepada ketua dalam nak memastikan
organisasi kita dapat ditadbir dengan baik. Tu dengan ketua, dengan pegawai-pegawai di bawah kita, dengan tim kita. Kita mengarah, betul lah kita mengarah, kita penolong kepada pengarah contohnya. Kita mengarah pegawai-pegawai bawah kita, tetapi kita mengarahkan dengan ada perasaan hormat, ihtiram kepada walaupun mereka tu pegawai di bawah kita dalam struktur organisasi. Dan juga pergaulan kita dengan rakan-rakan sekerja kita biarlah baik, kita dapat bekerjasama. Unit kita dapat bekerjasama dengan unit lain sebab kita menjalin hubungan kerjasama yang baik. Jadi tu tuan-tuan, akhlak, cara kita bergaul, cara kita bercakap. Jadi benda tu tuan-tuan adalah merupakan cerminan kepada iman kita sebagai seorang Muslim. Kalau dalam hati kita ada dengki tuan-tuan, cara kita cakap dengan orang pun dia automatik akan keluar juga perasaan dengki tu. Percakapan-percakapan dalam bentuk dengki tu. Jadi kita bersihkan hati kita daripada perasaan dengki, bersihkan hati kita daripada perasaan bongkak, bersihkan hati kita daripada perasaan aku lebih pandai daripada orang lain. Bongkak, takbur. Jadi takbur ni tuan-tuan, dia boleh bawa kerosakan yang lebih besar lagi sebenarnya. Dalam Quran disebutkan, diceritakan cerita berkaitan dengan iblis. Dia anggap diri dia lebih baik daripada orang lain, dia tak boleh hormat kepada orang lain sebab dia anggap dia yang paling terbaik, iblis ni. Jadi akhirnya disebut dalam Quran, sebab dia tu rasa dia lebih baik pada orang lain, dia takabur, dia besarkan diri. Dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah, aba wastakbara, dia enggan ikut perintah Allah, wastakbara, sebab dia membesarkan diri dia rasa lebih daripada orang lain, dia lebih hebat daripada orang lain. Jadi dia tu termasuk dalam golongan kufur, golongan orang yang kafir. Jadi tuan-tuan, dalam organisasi bersihkan diri kita dari perasaan kita lebih hebat daripada orang lain. Kita bersihkan diri kita daripada kita lebih pandai daripada orang lain. Takabur, bongkak. Dan dalam diri kita, kita kena menghormati. Biar kita ni semuanya hamba Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hormat kepada ketua, hormat kepada rakan sekerja kita dan juga hormat kepada pegawai-pegawai yang berada di bawah kita. Jadi kita tunjukkanlah akhlak yang baik di tempat kerja, kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, di tempat kerja juga kita ni sebagai katalah kita ada peranan, kita ada gelaran. Kalau penjawat awam contohnya, dia ada gelaran dia. Cikgu, dia ada gelaran dia. Kalau jadi imam, gelaran dia sebagai imam. Kalau hakim, gelaran dia sebagai yang arif, yang amat arif dan sebagainya. Dia ada peranan kita dalam pentadbiran kerajaan. Jadi tuan-tuan, kita kena tunjukkan dari segi etika contohnya. Dalam perkhidmatan awam contohnya disebutkan etika berpakaian. Ada cara berpakaian yang ditunjukkan. Ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Ni nak menunjukkan kita ni ada haibah. Ada sebagai penjawat awam, sebagai jawatan kita yang kita pegang tu ada haibah. Bukannya takabur tuan-tuan. Tetapi nak menunjukkan kita ni melambangkan imej kita sebagai pegawai-pegawai perkhidmatan awam contohnya. Dan benda ni pun disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Dalam hadis riwayat Sahal bin Hanzali Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud dalam lafaz Arabnya, innakum qadimuna ghadan ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu kasyamah fin nas fa innallaha la yuhibbul fahsh walat tafahush. Yang bermaksud, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, maka perkemaskanlah kenderaan dan pakaianmu sehingga kamu kelihatan segak, kelihatan menarik dan disenangi oleh orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Jadi tuan-tuan, dalam Nabi pun sebut, kalau kita jumpa kawan kita, pakailah pakaian yang kemas-kemas, pakaian yang cantik. Kalau penjawat awam contohnya tuan-tuan, kita pakai blazer, pakai coat, baju lengan panjang. Dalam perkhidmatan awam boleh pakai baju lengan pendek mungkin, kalau baju korporat lah contohnya. Tetapi kita ada cara berpakaian. Dan kita kena tunjukkan imej kita sebagai seorang penjawat awam contohnya.
Jadi ada pakaian dia, kena ikut. Sebab ketua kita, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, KSN dah keluarkan perkeliling mengarahkan kita berpakaian sebegini-sebegini. Kalau macam contoh selipar, selipar mana boleh pakai kad pejabat contohnya. Jadi kena tunjukkan. Jadi kita bukannya angkuh, bukannya takbur dan sebagainya, tapi nak menunjukkan jawatan kita itu supaya dihormati. Dan ada adabnya tuan-tuan. Dalam Islam pun ada adabnya. Kalau contohnya seorang hakim, dia ada adabnya. Adab seorang hakim ni contohnya dia tak bolehlah berada di tempat-tempat yang syubhah, tempat-tempat yang boleh mencalarkan imej dia sebagai seorang hakim. Itu adab dalam Islam tuan-tuan. Begitu juga penjawat awam. Tak bolehlah kita ni menunjukkan. Kita ni kena tunjukkan kita ni adalah sebahagian daripada perkhidmatan awam. Janganlah kalau contohnya kalau macam perkhidmatan awam, memanglah kita ada waktu bekerja yang tertentu. Jadi biarlah kita ada haibah, ada malu kepada jawatan kita. Jadi kalau boleh janganlah ada. Yang contohnya pukul 10 pagi ada dekat kafe, pukul 11 maknanya masih lagi berada di tempat-tempat makan, warung-warung dan sebagainya. Orang kenal kita sebagai penjawat awam sebab pakaian kita contohnya kan. Jadi pakaian tu kita dah pakai sebagai penjawat awam, orang tengok sekali imbas pun dah tahu kita penjawat awam. Jadi kita pun elakkanlah jadi menjadi tomahan kepada orang lain. Macam Rasulullah SAW bagi tahu kita tadi. Jadi dengan orang lain kita pakailah pakaian yang elok-elok. Jadi pakaian tu insya-Allah tuan-tuan, pakaian kita sebagai penjawat awam tu orang kenal kita sebagai penjawat awam, jadi yang tu boleh mengelakkan kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, curi tulang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tapi kalau akhlak kita, kalau iman kita kuat tuan-tuan, kita akan terjaga sebab setiap perbuatan kita akan tanya diri kita sendiri, muhasabah diri kita. Aku buat ni haram ke halal? Jadi kita akan sentiasa berjaga-jaga. Jadi tuan-tuan, akhlak ni adalah merupakan cerminan iman kita. Cara kita bercakap, cara kita bergaul, cara kita berpakaian, itu adalah akhlak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perbaikilah hati kita. Hiasilah diri kita dengan iman dan taqwa. Jadi insya-Allah iman dan taqwa itu akan dizahirkan dalam perbuatan kita, dalam perlakuan kita. Akan terzahir dalam cara kita bercakap, cara kita bergaul dengan orang. Jadi tuan-tuan, sebab kita elak daripada angkuh, takbur, sombong, jadi kalau siapa pun datang jumpa kita, tak kiralah pakcik yang berpakaian selekeh, kanak-kanak yang kecil dan sebagainya, tetap kita hormati, kita ihtiram mereka. Kita layan dengan baik, dengan profesionalisme. Sebab dalam hati kita ada rasa hormat kepada orang. Kita beriman, kita hormat kepada orang, kita ikhlas dalam melaksanakan kerja kita. Dan akhlak kita juga dalam menghadapi ujian pun, sebab kita beriman, nampak kita ni berakhlak yang baik. Walaupun kita ditimpa kesedihan, orang marah kita, tapi kita ni profesionalisme tuan-tuan. Kita tak melenting. Kita tak keluarkan perkataan makian dan sebagainya yang haram. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tuan-tuan, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tuan-tuan, jadi jagalah perlakuan diri kita, jaga imej kita sebagai pekerja, sebagai katalah sebagai penjawat, jaga imej perbuatan kita, tingkah laku kita, walaupun di luar waktu kerja, tunjukkanlah akhlak yang baik, dan insya-Allah itu tuan-tuan adalah yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.